Assalamualaikum. 29 Mac 2025. Putin melawat kapal selam dia yang terbaru, kapal selam Rusia yang terbaru, yang kapal selam nuklear yang boleh membawa hypersonic missile Zircon. Dan ketika lawatan ini dia komen tentang Ukraine, dan dia berkata Zelensky dan staf-staf dia tak ada power dan untuk sign apa-apa dokumen gencatan senjata bersama dengan Rusia, kerana mereka bukan pilihan rakyat. Mereka bukan pilihan rakyat Ukraine. Sebab tu Rusia berkata, jadi apa-apa perjanjian semua adalah bila-bila masa orang boleh tolak. Jadi Tan Putin memberikan idea, berkata kalau UN yang masuk ke Ukraine, dan dia bersedia, dia kata UN masuk ke Ukraine seperti di negara-negara, ada beberapa negara, contohnya seperti di Papua Nugini, presiden dia UN yang lantik ketika itu. Dan selepas itu mereka membuat pilihan raya. Rusia bersedia kalau beginilah, dan bukan seperti idea-idea negara Western yang ingin menghantar askar-askar mereka 20,000, 30,000. Ini semua mengarut. Lebih baik askar UN, kerana sebelum ini pun bagaimana perjanjian yang mereka sign, mereka senang-senang je koyakkan kertas itu sebelum ini. Dan kita boleh lihat negara-negara Western sekarang sedang bersedia untuk menghadapi World War III. Dan Trump juga statement dia berkata semakin hampir kepada World War III. Siapa kata semakin hampir? Dah pun terjadi. Sebab tu saya kata mereka ini masih tidak merasa yang World War III ini telah pun berjalan ketika perang Ukraine. Mereka tak nampak semua ini, kerana mereka ingat World War III ini besar. Tidak, World War III ni slow. Perang ekonomi, perang senjata telah pun berlaku. Betul tak teman-teman? Ini statement daripada Trump. Dan mereka meminta rakyat mereka mengajar rakyat mereka macam mana nak menghadapi perang, supaya dalam beg ada mancis, dalam beg ada satu botol mineral water, dan beberapa benda yang harus disimpan untuk menghadapi perang. Ini perang untuk dengan siapa ya teman-teman? Western country ni perang dengan siapa? Untuk menghadapi Rusia lagi 30 tahun lagi lah, kata pemimpin-pemimpin Western. Jadi mereka masih belum dapat menerima hakikat yang mereka dah kalah di Ukraine. Sebab tu mereka akan membalas balik. Mungkin lagi 30 tahun. Jadi adakah Rusia akan menerima segala gencatan senjata? Pemimpin
pemimpin China berada di Rusia dan bertemu dengan Putin untuk berbincang tentang gencatan senjata Ukraine apa semua. Wang Yu berada di di Rusia. Kenapa? Ada teman yang berkata yang dia ni macam pandai sangat, dia tahu segala hal apa yang terjadi dalam dunia. Bukan saya tahu segalanya, bukan. Cuma saya tak melihat berita propaganda yang menipu. Saya tak melihat. Saya tak nak lihat pun. Kalau berita propaganda saya padam, saya tak nak dengar. Sebab tu saya mendengar berita yang betul-betul terjadi. Sebab tu saya katakan yang World War III dah berjalan, dah berlaku. Tak seperti Trump berkata World War III akan berlaku. King of Israel katanya Netanyahu telah berjaya menundukkan judicial reform yang berada di Israel. Akhirnya dia berjaya. Mahkamah tidak akan dapat membuat apa-apa keputusan, hanya presiden saja, Perdana Menteri saja akan dapat buat keputusan. Jadi lepas ni dia adalah King of Israel. Tiada siapa yang boleh jatuhkan dia di Israel. Hanya rakyat-rakyat saja jika memberontak, jika ada perang saudara untuk meminta dia letak jawatan, dia akan jatuh. Tapi kalau sekarang ni memang dia King of Israel. Dan apa yang dia nak sekarang adalah berperang dengan Iran. Trump kata dengan Iran banyak kali. Saya rasa hari-hari ada statement dia tentang Iran yang mengatakan Iran jangan bantu Houthi, jangan bantu Houthi, Iran jangan bantu Houthi. Tapi berita yang kita dapat, Houthi tidak perlukan bantuan Iran untuk menghasilkan senjata. Jadi lepas ini fokus mereka semua kepada Iran. Kerana apa? Mereka ingat Iran ni ayam yang senang diratah. Anda bayangkan teman-teman, hypersonic missile Houthi pun kau tak boleh tepis. Hingga kapal perang US terpaksa berlabuh di Egypt sekarang. Dan alasannya jet pejuang di kapal perang ini telah jatuh balik ke landasan. Ini alasannya. Tapi sebenarnya kapal perang mereka telah dibom Houthi. Macam mana mereka nak berdepan dengan Iran? Tak sabar Trump untuk hentikan perang di Ukraine kerana mereka nak memandang ke Middle East. Anda boleh lihat teman-teman, sekarang BRICS, negara-negara BRICS kena attack tanpa anda tahu. Dalam baik negara-negara yang menyokong BRICS, termasuk negara kita, akan merasa tunggu, mesti ada.
Dan kenapa mereka nak menyerang Iran? Kerana Iran adalah salah satu negara BRICS. Dan inilah salah satu cara dia nak masuk jarum serang negara BRICS. Bila anda dah serang satu negara BRICS seperti Iran, kalau US berjaya, negara-negara BRICS lain akan takut. Betul tak? Kerana apa? Iran kalah dengan US. Tapi anda rasa US boleh menang ke di Middle East? Anda cek sejarah macam mana perang di Iraq dengan US dan ally, negara-negara Western, negara-negara Arab dengan beratus kereta tank, saya rasa beratus ribu kot askar. Saya pun dah lupa. Desert Storm Iraq. Semua cukup untuk menghentam Iraq. Adakah sekarang mereka ada senjata-senjata sebanyak ketika itu? Tidak, teman-teman. Kebanyakan senjata mereka dah lebur, dah dibom di Ukraine. Jadi apa yang mereka tinggal? Senjata yang diharamkan tidak boleh digunakan dunia. Mereka gunakan di Ukraine sekarang. Di Donbas, mereka gunakan senjata periuk api yang seperti sebiji bola baseball. Dan budak-budak kecil ingat bola baseball, pegang periuk api tu campak meletup kat tangan. Sampai macam tu. Bom ini sepatutnya tak boleh digunakan lagi, diharamkan dunia. Dan kerana itu mereka ada simpan sedikit stok, mereka tetap beri kepada Ukraine untuk Zelensky gunakan. Maknanya apa yang ada dalam kocek mereka, mereka beri kepada Ukraine. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Yang mana balik kampung, hati-hati di jalan raya, okey? Hati-hati di jalan raya. Hurrah, everybody.